So kita nak bawakan orang kata maklumat kenegaraan ataupun subjek sejarah di sekolah kan. Subjek sejarah, subjek pendidikan civic, tapi dalam bentuk hiburan bermaklumat. So kita akan tanya juga para pelajar ini mengenai rukun negara, maklumat-maklumat mengenai Malaysia, penubuhan Malaysia dan sebagainya. Tapi dalam bentuk yang nyanyian, tarian dan juga persembahan drama daripada Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Menarik sekali. Baik. Jadi itulah kan kita nak beri suntikan sedikit mengenai dengan golongan-golongan yang muda lah orang katakan. Betul. Untuk mengetahui semangat patriotisme tu macam mana kan. Walaupun yalah sekarang ni kita tahu ramai juga lagu-lagu patriotik yang telah diutarakan dimainkan. Tapi ada juga segelintir daripada mereka mungkin tak tahu lagu-lagu patriotik yang lama-lama. Betul. Jadi melalui pentarama inilah kita boleh menyampaikan dasar-dasar kerajaan, isu-isu semasa dalam bentuk yang paling mudah diterima, dalam bentuk hiburan. Betul. Kan dia kan macam kita belajar dulu, kalau nak belajar kita kena ada teknik tertentu. Betul. Untuk mengingat. Untuk mengingat. Kan. Okey, baik. Jadi itulah lebih dekat lah bila kita cakap mengenai dengan objektif program ini. Program ini dapat meluntur bulu biar dari rebungnya. Itu kata pepatah lah kan. Kata pepatah. Yang mana dapat mendekatkan lagi hati-hati para adik-adik yang berada di sekolah menengah, sekolah rendah untuk mengetahui sejarah Malaysia itu sendiri. Betul. Walaupun menerusi nyanyian, drama kan. Betul. Jadi itulah antaranya. Okey, nanti kita akan balik lagi untuk menanyakan beberapa perkara lagi mengenai dengan program pentarama dan X Club Malaysiaku ini. Jadi pada anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama dengan kami dan dengarkan ini dia Labuan FM, suara pesisir anda. Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak, membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Kamis 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif. Ya, kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi slot Bicara Eksklusif untuk pagi ini. Okey, masih lagi dengan topik hari ini, program pentarama X Club Malaysiaku dan pentarama Homecoming. Jadi kita masih lagi bersama-sama dengan Puan Farhani binti Muhammad Azli, merupakan penolong pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan. Okey, kita sambung semula cerita kita. Ya, tak habis tadi objektif dia. Tak habis lagi objektifnya. Panjang tadi sebenarnya. Betul. Jadi mungkin Puan Farhani boleh kongsikan juga apa sebenarnya kaitan pihak sekolah dengan program pentarama ini, Puan? Baik, program pentarama X Club Malaysiaku dan pentarama Homecoming ini sebenarnya adalah salah satu inisiatif daripada Jabatan Penerangan Malaysia untuk memperkasakan lagi Klub Malaysiaku di sekolah-sekolah. Okey. Jadi untuk pengetahuan para pendengar Labuan FM, di Labuan ini kita ada 10 Klub Malaysiaku di sekolah-sekolah yang terpilih lah. So ia merupakan kerjasama strategik antara Jabatan Penerangan Malaysia dengan Kementerian Pendidikan dan ditubuhkan sebagai salah satu aktiviti co-curriculum bagi memperkukuhkan semangat patriotisme dan kenegaraan dalam kalangan murid. Jadi Klub Malaysiaku ini kalau di sekolah-sekolah kita lantik juga sebagai ambassador kecil untuk menyebarkan maklumat-maklumat mengenai kenegaraan dan juga dasar-dasar kerajaan. Begitulah. Okey. Jadi itu antara fokus utamalah menerusi Kelab Malaysia ini. Jadi itulah berkaitannya pihak sekolah dengan program pentarama ini sebenarnya untuk mendedahkan para adik-adik kita yang berada di sekolah itu untuk mengetahui visi-visi dasar-dasar kerajaan kan. Sebagai pengetahuan untuk anda semualah. Okey, dan kita nak teruslah bila dah kita war-warkan tadi mengenai dengan program pentarama. Syah, kita dengan pentarama ni kan, persembahan nyanyian, drama, tarian. Okey, apa lagi antara pengisian dalam program pentarama ini, Puan? Baik, selain daripada persembahan daripada artis pentarama yang kita bawakan dari Jabatan Penerangan Negeri Sabah, kita juga ada pengisian-pengisian lain
seperti segmen interaktif internet selamat. Kita akan jemput rakan strategi kita iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Labuan yang akan mengadakan satu slot khas kempen internet selamat. Baik. Kempen internet selamat ini sebenarnya dilancarkan oleh Menteri Komunikasi Yang Berhormat Datuk Fahmi Fadil pada 21 Januari 2025 dan ia merupakan inisiatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesedaran masyarakat terutamanya keluarga dan kanak-kanak tentang kepentingan keselamatan dalam talian agar bebas daripada kemudaratan dan tidak menjadi mangsa penipuan jenayah dalam talian. Dan selain daripada itu juga kita ada kuis kenegaraan dan aktiviti permainan. Yang ini kita akan bawakan hadiah-hadiah menarik buat para pelajar dan juga kita ada juga edaran bahan penerbitan berkaitan dengan infografik kenegaraan. Jadi maksud di sini pengisian ini merangkumi 3 elemen utama jugalah. Lihat persembahan, dengar maklumat dan buat aktiviti interaktif. Ya, jadi memang padat dengan pengisian lah. Betul. Tapi dengan orang kata gaya penyampaian melalui hiburan. Betul. Mudah-mudahan dengan orang kata berlangsungnya program pencerama ini akan dapat membawa input yang besar lah kepada rakan-rakan ataupun adik-adik kita di sekolah. Betul. Okey, dan kita nak tanya juga daripada Puan Farhadi sendiri. Adakah program pencerama di Labuan ini hanya bersifat one off atau mungkin ada perancangan lain lagi untuk dilaksanakan pada tahun-tahun akan datang ataupun sehingga bulan kebangsaan ke kod-kod lah ada. Baik, untuk pentarama Homecoming dan pentarama X Club Malaysia Aku ni sebenarnya dia jurung-jurung kali diadakan pada tahun ini. Walau bagaimanapun kita di Jabatan Penerangan memang sentiasa melihat kepada orang kata keberkesanan dan impak setiap program yang kita jalankan. Jadi walaupun tahun ini kita adakan ke 10 sekolah sahaja terpilih, tapi hasrat kami sentiasa ingin membuat yang lebih baik lagi di masa akan datang dan kita akan nilailah program-program yang kita adakan pada tahun ini. Okey, baik. Itu dia penjelasan daripada Puan Farhani sebenarnya tadi. Keberkesanan dan juga impak sesuatu program itu sangat penting juga sebenarnya. Walaupun hanya dilakukan di sekolah, tapi ia merangkumi untuk anda semua. Penyerahan daripada adik-adik kita bermula dari umur yang muda sehinggalah kita ni untuk mengetahui apakah dasar-dasar kerajaan kan, apakah antara semangat patriotisme itu sendiri. Betul. Okey, dan sebelum kita nak mengakhirilah buat bicara kita pada pagi ini, mungkin ada lagi yang boleh kita kongsikan harapan JAPEN Labuan sendirilah dalam nak menjayakan pelaksanaan program pentarama ini. Silakan. Baik, harapan kami di Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan dan juga Jabatan Penerangan Malaysia, kami ingin jadikan program pentarama X Club Malaysia Aku dan pentarama Homecoming ini sebagai satu orang kata jambatan untuk kita mendekati adik-adik sekolah menengah dan juga sekolah rendah dan kami bukan sahaja ingin mereka tahu tentang dasar dan inisiatif kerajaan, tetapi kami ingin mereka faham dan juga mendalami setiap program ataupun inisiatif kerajaan yang diperkenalkan kerana ini juga penting untuk masa depan mereka dan setiap inisiatif kerajaan yang diperkenalkan itu bukan bersifat one off tetapi berguna untuk merangka masa depan anak-anak kita juga. Jadi kami percaya dengan pendekatan yang santai, mesra dan penuh hiburan ini, maklumat yang mungkin dianggap berat akan jadi lebih dekat di hati dan mudah difahami dan paling penting sekali ianya berkesanlah. Dan akhir sekali pesanan ikhlas kami kepada semua pelajar, gunalah teknologi internet dengan bijak, jadilah pengguna yang beretika dan bertanggungjawab. Dan matlamat kami bukan sahaja mahu melihat adik-adik sekolah ini bijak pandai, tetapi mahu mereka semua terlindung daripada sebarang ancaman cyber. Jadi sama-sama nantikan kami punya program pada minggu hadapan 19 hingga 21 Mei 2026. Baik, itu dia antara harapan dan pesanan daripada Puan Farhadi sebenarnya tadi. Jadi itulah program daripada Jabatan Penerangan sendiri, Wilayah Persekutuan Labuan ataupun Malaysia sendiri, program pentarama X Club Malaysia Aku dan pentarama Homecoming. Jadi tahniah kepada 10 buah sekolah yang terpilih di seluruh Labuan ini. Anda terpilih dalam program kali ini. Jadi terus jayakan dengan sebaik yang mungkin.
dan selamat maju jaya kita ucapkan. Ya, betul. Dan kita mengharapkan juga ya daripada pihak JAPEN semoga dipermudahkan dan juga berjalan lancar lah program yang InsyaAllah, akan bakal berlangsung minggu hadapan ini, iaitu pada 19 Mei hingga 21 Mei 2026. Okey, apa pun sekali lagi jutaan terima kasih kita ucapkan kepada Puan Farahani binti Muhammad Azli, penolong pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan atas perkongsian topik ataupun program yang menarik ini. Ya, terima kasih Puan. Terima kasih, Terima kasih banyak. Saya ingin tambah juga, jangan lupa follow dan like kita punya Facebook Jabatan Penerangan betul. Wilayah Persekutuan Labuan. Follow sekarang. Banyak info on wheel di sana. Betul. Okey. Okey, baik apapun untuk anda dan terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Jadi terus dengarkan, ini dia Salam Padian. Menceriakan Pagi pagi anda. anda.